Kau kerja siang malam, bangun sebelum matahari naik, balik bila langit dah gelap. Setiap bulan, gaji masuk, tapi belum seminggu, dah tinggal separuh. Kau kira balik, semua dah cukup berjimat. Tapi entah kenapa, tetap tak cukup. Kau mula fikir, mungkin belum rezeki. Mungkin kena sabar. Tapi bro, kalau sabar tu satu-satunya jawapan, kenapa ada orang kerja separuh masa kau, tapi hidup dia jauh lebih senang? Rahsianya bukan pada berapa kuat kau kerja, tapi apa yang kau buat dengan tenaga kau. Sebab, dalam dunia ni, yang menang bukan yang paling rajin, tapi yang paling faham cara guna masa, duit dan peluang. Dalam video ni, aku nak bongkar kenapa engkau masih tak kaya walau dah kerja sekuat tenaga. Dan jawapannya, mungkin bukan apa yang kau fikir selama ni. Kau tengok sekeliling, semua orang sibuk. Ada yang kerja dari pagi sampai malam, ada yang 2 kerja sehari. Tapi peliknya, makin sibuk mereka, makin tak ke mana juga. Ramai orang fikir, selagi aku kerja kuat, aku akan berjaya. Tapi kenyataan dia pahit, bro. Dunia ni tak bagi ganjaran pada yang paling rajin. Dunia bagi ganjaran pada yang paling bijak cari arah. Sebab kalau kerja keras tu cukup, orang yang bawa simen, yang cuci jalan, yang angkat barang, semua tu dah jadi jutawan. Tapi kenapa tak? Sebab dunia ni tak adil pada tenaga. Dunia ni adil pada ilmu, strategi dan cara fikir. Kau boleh kerja 12 jam sehari, tapi kalau nilai jam tu cuma RM10 sejam, sampai bila pun kau tetap akan terperangkap dalam kitaran yang sama. Kerja keras penting, tapi kalau tak disusun dengan bijak, ia cuma jadikan kau sibuk, bukan produktif. Dan itulah realiti ramai orang hari ini. Penat, tapi tak maju. Sibuk, tapi tak kaya. Kerja keras, tapi salah arah. Ini hakikat yang ramai orang tak berani hadap. Kau kerja keras, tapi sebenarnya bukan untuk diri kau. Kau kerja keras untuk bayar hutang. Kerja keras untuk kejar bil. Kerja keras untuk majikan yang gaji kau cukup-cukup makan. Setiap kali gaji masuk, kau dah tahu, separuh dah hilang. Kereta, rumah, telefon, kad kredit. Semua tu bukan simbol kejayaan, tapi rantai halus yang buat kau terus bekerja tanpa sedar. Kau rasa bebas sebab ada gaji tetap. Tapi hakikatnya, gaji itulah yang jadikan kau tawanan paling tenang dalam sistem. Kau fikir kerja keras akan bebaskan kau. Tapi sebenarnya, kerja keras tanpa arah hanya bagi ilusi kemajuan. Kau naik pangkat, tapi masa kau makin hilang. Gaji naik, tapi gaya hidup naik 2 kali ganda. Akhirnya, kau kerja bukan sebab kau nak. Kau kerja sebab kalau berhenti, hidup kau runtuh. Inilah kesilapan mindset paling bahaya. Percaya kerja keras cukup untuk kaya. Sebab kalau kerja keras cukup, semua orang miskin dah lama jadi kaya. Yang buat beza bukan peluh, tapi arah tenaga tu digunakan. Kau pernah tak rasa pelik? Orang yang kerja keras tiap hari, tapi hidupnya tak banyak berubah. Tapi orang lain nampak macam relax, main telefon, meeting 1 jam, tapi income dia berkali ganda dari kau. Bezanya satu je bro, dia faham apa itu leverage. Leverage maksudnya, kau tak guna tenaga sendiri je untuk hasilkan sesuatu. Kau guna sistem, ilmu, teknologi dan masa orang lain untuk gandakan hasil. Kau bukan kerja kuat, tapi kerja pintar. Contoh simple. Seorang peniaga jual sayur sendiri. Dia boleh dapat RM200 sehari, tapi limit dia cuma 2 tangan, 1 badan. Tapi bila dia ajar 3 orang lain jual bawah dia, dan dia urus supply, dia tak kerja lebih masa, tapi income dia boleh jadi RM800 sehari. Itu leverage tenaga manusia. Dalam dunia digital, leverage ni lagi luas. 1 video YouTube, 1 post TikTok, 1 e-book boleh hasilkan duit walaupun kau tengah tidur. Sebab kau guna sistem
dan masa lalu kau untuk kerja bagi kau sekarang. Itu leverage masa. Ramai orang kerja keras, tapi semua hasil datang dari tenaga semasa. Bukan sistem. Bila dia berhenti, duit pun berhenti. Tapi orang yang guna leverage, walau dia cuti, sistem masih jalan. Sebab tu bro, kalau kau nak keluar dari perangkap kerja keras tapi miskin, kau kena bina sesuatu yang boleh jalan tanpa kau sentiasa ada di situ. Sama ada sistem bisnes, ilmu digital, konten atau network. Leverage ni bukan untuk orang kaya je, tapi untuk orang yang dah penat kerja kuat tapi masih di tempat sama. Sebab dunia ni bukan bayar siapa paling rajin, tapi siapa yang tahu guna tenaga dan masa dengan paling bijak. Sekarang kau dah tahu apa itu leverage. Soalan seterusnya, macam mana nak bina sistem yang buat duit untuk kau, bukan dari kau. Kita masuk bahagian seterusnya. Ramai orang hidup dengan satu kepercayaan ni. Kalau ada rezeki, adalah. Kalau tak, nasib belum sampai. Tapi persoalannya bro, apa jadi kalau nasib tu sebenarnya tak pernah datang? Sebab kita sendiri tak tahu jalan nak pergi ke arahnya? Kau tengok orang berjaya, nampak macam bernasib baik. Tapi yang kau tak nampak, dia belajar ilmu kewangan, ilmu bisnes, ilmu komunikasi. Dia tahu duit bergerak ke mana dan kenapa orang sanggup bayar dia. Nasib bukan benda ajaib. Nasib hanyalah peluang yang disambut oleh orang yang bersedia. Contohnya, dua orang jual benda sama. Satu jual dengan cara lama, tunggu orang datang. Satu lagi belajar cara digital, guna konten, guna data, guna psikologi, jualan. Yang satu dapat 3 pelanggan seminggu, yang satu lagi dapat 30 pelanggan sehari. Kau panggil tu nasib, tapi sebenarnya itu hasil dari ilmu. Ilmu ni bro, dia macam senjata. Kau boleh kerja 10 jam sehari tanpa hasil, tapi orang yang ada ilmu kerja 2 jam pun boleh kalahkan hasil kau. Bezanya bukan siapa lebih rajin, tapi siapa lebih tahu. Dulu mungkin kita dibesarkan dengan mindset, belajar tinggi, kerja kuat, rezeki datang. Tapi dunia sekarang dah berubah. Kalau kau tak belajar cara baru, urus masa, urus duit, urus sistem, dunia tak tunggu kau. Yang terus belajar, dia ke depan. Yang tunggu nasib, dia tertinggal. Bila kau mula belajar, walaupun perlahan, nasib kau akan berubah. Sebab nasib baik tu cuma milik orang yang bersedia terima peluang. So bro, mulai hari ni, jangan tunggu nasib datang. Bina ilmu yang buat nasib baik tu cari kau. Dan bila kau dah faham benda ni, baru kau akan nampak apa maksud sebenar kekayaan. Ramai orang kejar kaya. Tapi bila kau tanya, apa maksud kaya tu sebenarnya? Kebanyakan tak tahu. Mereka cuma ulang apa yang dunia ajar. Rumah besar, kereta mahal dan gaji tinggi. Tapi bro, realiti kekayaan sebenar bukan pada berapa banyak kau ada, tapi sejauh mana kau boleh buat keputusan tanpa takut kehilangan apa-apa. Kaya bukan bila kau ada segalanya. Kaya bila kau tak terpaksa buat sesuatu yang kau benci, semata-mata nak terus hidup. Ada orang nampak kaya sebab barang dia mewah. Tapi setiap bulan, dia cemas, tunggu gaji masuk. Hutang sana-sini, hati tak pernah tenang. Dan ada orang hidup simple, motor buruk, rumah kecil. Tapi dia bebas, tak terikat dengan siapa-siapa. Waktu dia milik dia sendiri, itu bro, kekayaan sebenar. Bukan pada angka dalam akaun, tapi pada ketenangan. Bila kau tengok diri sendiri dalam cermin. Kekayaan sebenar bermula bila kau belajar kawal 3 benda. 1. Masa kau. 2. Emosi kau. 3. Pilihan hidup kau. Sebab bila 3 ni milik kau, dunia tak lagi boleh kawal kau. Ramai kerja keras kejar duit sampai lupa. Duit cuma alat. Tujuan sebenar dia untuk bagi kau pilihan. Pilihan untuk rehat bila kau penat. Pilihan untuk tolong mak ayah tanpa risau. Pilihan untuk hidup dengan tenang.
bukan semata-mata bertahan. Kekayaan sebenar, bro, bukan tentang siapa paling banyak menang, tapi siapa paling tenang dalam perjalanan ni. Dan bila kau faham ni, kau akan mula kejar sesuatu yang lebih penting dari duit, iaitu makna. Sebab akhirnya, kekayaan tu bukan benda yang kau simpan, tapi siapa engkau jadi dalam proses mencapainya. Dalam buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki pernah tulis, "The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them." Ayat tu nampak simple, tapi itulah rahsia besar kenapa ramai orang kerja keras tapi kekal di tempat sama. Sebab mereka kerja untuk duit, bukan bina sistem supaya duit kerja untuk mereka. Robert Kiyosaki bukan ajar kita untuk kejar kekayaan semata, tapi untuk ubah cara kita berfikir, dari pekerja yang cari gaji kepada pemilik sistem yang cipta nilai. Sebab dalam dunia sebenar, bro, orang kaya bukan semestinya lebih bijak, tapi mereka belajar faham permainan duit, sementara orang lain sibuk main ikut peraturan orang lain. Kiyosaki kata lagi, "It's not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for." Dan bila kau faham maksud tu, kau akan sedar, kekayaan bukan tentang cepat kaya, tapi tentang bijak bina asas, satu langkah demi satu. Kaya sebenar bukan pada gaji besar, tapi pada ilmu, sistem dan keberanian kau untuk ubah cara lama. Sebab bila kau belajar cara buat duit kerja untuk engkau, masa, kebebasan dan hidup, semuanya mula berpihak pada kau. Macam kata Robert Kiyosaki, "Don't work for money, make money work for you." Dan bila hari itu tiba, barulah kau betul-betul faham apa erti kerja keras yang sebenar. Kita semua pernah kerja keras. Bangun awal, balik lewat. Tapi bila tengok baki akaun, hati kita tanya, ke mana semua penat tu pergi? Kebenarannya, bro, dunia tak bagi ganjaran pada siapa yang paling penat, tapi pada siapa yang paling bijak urus nilai. Kekayaan bukan hasil nasib, ia hasil disiplin, ilmu dan arah yang betul. Sampai masa, kita kena ubah cara fikir kita. Dari kerja untuk duit kepada guna duit untuk kerja untuk kita. Macam kata Robert Kiyosaki dalam Rich Dad Poor Dad, orang miskin kerja untuk duit, orang kaya buat duit kerja untuk mereka. Ayat ni nampak kecil, tapi inilah beza antara keletihan seumur hidup dengan kebebasan yang dibina perlahan-lahan. Jadi mulai hari ini, jangan kejar gaji besar tanpa ilmu kewangan. Kejar ilmu yang buat gaji kecil terasa cukup dan buat duit besar tak cepat bocor. Sebab pada akhirnya, kekayaan sebenar bukan jumlah dalam akaun bank, tapi bila kau boleh hidup tanpa takut hilang esok. Kalau kau suka message ni, subscribe, like dan share video ni pada kawan-kawan yang masih berjuang. Sebab mungkin hari ni, video ni jadi sebab mereka mula ubah hidup mereka. Kerja keras itu penting, tapi kerja cerdik itulah yang buat kau bebas.